Kalau ni kita buka dekat Redot-Pay. Yang now kita pergi dekat deposit USDT. Okay. Alright, so kat sini kita guna USDT on chain. Okay. Yang lain-lain ni kita boleh set dengan card kita ataupun Binance Pay. Okay. So USDT. Trainbox. So dekat sini kita select BNB. BNB20. Okay. Alright, now kita transfer daripada wallet kita. Kita hantarlah sebanyak $20. Alright, so kita masukkan OT. Every time pada OT nak kena ada. OT ni security untuk setiap kali transaksi. Daripada sini masuk ke dalam kita punya Redot-Pay. Okay. Alright, so kita tunggu dia masuk. Alright, now kita nak beli makanan dan bayar menggunakan Redot-Pay. Right. Harga dia adalah 41. Okay. Dah sampai belum? Dah scam belum? Now kita buat payment. Sikit dah scan ni, okay. Okay, select Visa. Visa, okay. Ini Visa by virtual lah? Betul. Okay. Tu dia. Itu yang penting tu. Yang penting bayar. Okay, sekarang ni isi dalam guna apa? Guna USDT, cryptocurrency. Right. Itu yang best tu. Okay, ngam. Mantap. Inilah dia. And apa yang kita bayar tadi sebanyak RM41.95 bil untuk kita punya makanan dan charge kripto kat sini. Kita boleh dapat kripto sebanyak 9.74 USDT Bernilai 41.